pergi ke Besaro hari ni. Aku chat. Diorang suka kat bahagian bawah sana, kat belah sana. Like macam tak naklah pergi. Saya dekat MRT Sungai Besi. Dan nak tengok orang. Tadi dekat LRT pasal gerak. Yeay, dah sampai. Wih. Ya. Sambut kepada tetamu-tetamu istimewa dan juga wakil-wakil dari wakil strategik sebagai lambang dipatukan kita sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai rakyat seluruh rantau Asia. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi makan dekat Tangsap please. Pasal seni. Okey. Pasal seni. Esok nak bangun awal. Esok nak bangun awal tau. Ya, alright guys. Mangga is. Sekali benda ni jatuh kan. Kita orang tak boleh lah nak tengok view sebab Umarah banyak sini Umarah. Dia tengah buat vlog. Tak boleh lah marah kan. Bye. Guys, dah sampai pasal seni. Dah sampai pasal seni. Pasal kita orang tak tahu. Kita orang nak pergi makan dekat Mi Tarik. Mi Tarik apa nama? Tak tahu, tapi Mi Tarik. Nak damping. Ya. Bertiga. Asal seni. Gelap. Kita dah sampai. Dan ya, boleh scan kot. Dah mending tak sampai dah. Okay guys, makan. Kita orang dah pergi makan. Kita orang yang Mason Warden dah habis makan. Dah habis makan.
nak pergi Bukit Bintang nak jumpa kawan. Kat aku. Kat dompet aku. Okey, sabar jap. Jangan daripada side profile ni. Apa bukan side profile. Side profile kau belah kanan kan? Ya. Bro. Kita dekat MRT je kawan-kawan. Kita nak ke Kajang. Bukit Bintang. Oh, Bukit Bintang. Laluan Kajang. Bukit Bintang laluan Kajang. Ya. Aku akan masuk coach wanita. Nampak pun coach wanita. Masuk lah, nanti aku meninggalkan kau. Kau memang nak meninggalkan aku sebenarnya kan? Lepas ni. Mak aku suruh aku balik maghrib. Baru ketiga. Gitu. Alah, tapi jalan-jalan kat sana kan lama. Nak cakap, makeup aku still on point je. Setelah berhujan, berpanas, berpeluh-peluh, tengok ni, still on point. Berhujan sebab dia pakai payung. Kita orang dah sampai Bukit Bintang. Halo. Kita orang dulu je, Umarah dah balik. Balik ke? Tengok, hujan kan, gerimis kan? Tak hujan. Hujan lah, kena lah. KL. Makeup aku still cantik. Mana pada ais? Ni makcik. Sekejap Syah. Sebab kita pegang shade. Okay, bye. Lepas tu berdua pula. Hi guys. Dekat Android pun lawa tu. Nampak macam memang lawa. Sebab dia ada lighting. Bye Zakon. Long time no see. Itu. Kita nak ni. Artis guys, artis. Korang Kenapa sampai gulak? Kan lupa gulakkan kita orang tak? korang dekat Bukit Bintang. Nampak ke? Nampak doh, nampak KL. Nampak lah. KL tu. Bukit Bintang. Tadi ada jumpa kawan aku. Kawan online. Oh, aku baru ingat, aku kenal dia sebab dia dalam FYP aku banyak. Lepas tu aku follow dia, lepas tu dia follow Boleh aku. bergerak kot. Lepas tu Kenapa kita orang kat jadi- sini? Lepas tu kita orang jadi mutual. Lepas tu boleh gerak kot. Tengok belakang, lawa tu. Siapa yang kaya tu boleh lah sewa papan iklan. Mana? Papan iklan kat belakang tu. Okay, jom. Merah tau. Boleh, cepat. Kau ni buat aku takut lah. Sumpah aku takut. Gila lah jantan ni. Okay. Dia macam hujan sikit. Oh, ni. Jom suasana. Boleh. Kita dekat Bukit Bintang. Okay nak? Straight. Hi. Oh. Sana. Tak ada lupa lah. Wait, dia complain guys. Ya, ada orang datang kita tadi. Oh, ya ke? Kita dah sampai Bukit Bintang. Kita orang tengah merempai. Tapi dah ada kursi depan bar. Tunggu kawan lagi. Aku tak tahu yang keberapa dah aku jumpa hari ni. Tengok aku. Seorang pun aku tak jumpa. Oh, kawan aku lagi seorang tu dia agak stylish. Tapi dia okey. And dia agak kacik juga. Like, dia lagi kacik.
Kalau lagi kasih daripada aku ni, aku kata aku terserah. Macam Ya. Dan aku panggil dia masih. Okeylah, marilah kita tunggu sampailah kau nak sampai. So tadi kawan aku chat, dia kata boleh tak datang depan KKV Bukit Bintang. nampak aku lah Naufal. Okay, bye. See you. Welcome to the Kuala Lumpur. Allah. Cantiknya, aku akan rindu momen ni. Aku nak record jumpa kawan aku tu, tapi dia dah pergi jumpa online friend dia. We have this. Lepas tu aku pergi KKV, lepas tu jumpa lagi ada kawan mutual TikTok. Mutual TikTok like dia dekat bawah tapi tak tahu. One day. Ni pakai kat sini Subang. Hantar dia balik pula. Mana? Sama je. Dia ramai tu. Sini okey. Balik. Sebenarnya aku tak baran hari ni, so aku rate kereta api sarung 7/10. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Sebab aku tak menari. Sebab Melissa Madai. 7/10. Perjalanan pergi sini adalah 5/10 sebab aku tak tahu aku buat apa sekarang ni. Ini macam aku menghabiskan masa. Bukan menghabiskan masa, bukannya bersukaria. Dengar tak? Dengar. Melissa Madai. Rakyat di saya. Okay guys, this is the ending of the vlog. Makeup aku still on point. Daripada makeup daripada pukul 5 pagi sampai pukul berapa sekarang? Pukul berapa? 5.35. So 12 jam je. Yeah. Bye. Bye. See you on the next vlog. Tuh. Jangan salah naik. Yeah. Bye. Bye. Terima kasih kerana teman saya. Kamera pandai kamera. Melayan kerana ngada-ngada saya. Ya. Patut balik sini, patut balik sana. Terima kasih. Bye. Bye.